Okey, jom kita mulakan. Hari ni kita nak selami satu topik yang nampak macam senang je di permukaan, iaitu cara-cara memberi ucapan dalam bahasa Melayu, khusus untuk anda yang baru nak belajar. Nampak mudah tapi sebenarnya sangat mendalam kan? Betul tu. Kita ada macam-macam bahan rujukan kat sini. Ada transkrip video, panduan dan nota-nota. Dan misi kita hari ini bukan sekadar hafal frasa. Tak. Sesiapa pun boleh buat tu. Tepat. Kita nak faham kenapa orang Malaysia bercakap dengan cara macam tu. Kita nak faham kod budaya di sebalik setiap hello. Dan untuk mula, kita akan fokus pada satu perkataan yang kiranya jadi kunci kepada hampir semua benda. Perkataan selamat. Ya. Perkataan ni yang dipinjam dari bahasa Arab, maksudnya bukan setakat aman atau selamat. Dalam konteks ucapan, ia macam satu doa atau restu kecil. Restu kecil tu cara yang sangat tepat untuk gambarkan benda tu. Apa yang menariknya, selamat ni bukan kata sifat je. Ia satu harapan. Setiap kali anda guna, anda sebenarnya tengah doakan supaya keadaan yang ikut lepas tu, pagi ke, perjalanan ke, jadi aman dan sejahtera. Oh, faham. Ia macam menetapkan nada untuk keseluruhan interaksi sosial dalam budaya Melayu. Betul. Macam ada lapisan makna tambahan yang tersembunyi. Okey, jom kita pecahkan. Paling asas, selamat ni kita gabungkan dengan waktu dalam sehari untuk ucapan formal kan? Jadi, kita ada selamat pagi. Ya, selamat pagi. Biasanya dari subuh sampailah mungkin pukul 11 pagi sebelum tengah hari. Okey. Lepas tu, bila matahari betul-betul ke atas kepala, dalam pukul 12 sampai mungkin pukul 2 atau 3 petang, kita guna selamat tengah hari. Tengah hari tu sendiri maksudnya pertengahan hari kan? Tepat. Penggunaannya agak spesifik untuk waktu tu je. Dan lepas tu, dari lewat petang, mungkin pukul 3 sampailah matahari terbenam, kita guna selamat petang. Senang je kan? Tapi yang last kali ni, selamat malam, yang ni ada sikit perangkap untuk orang baru kan? Saya rasa ramai pernah buat silap kat sini. Ya. Yang ini memang nuansa budaya yang sangat penting. Secara teknikal, ya, selamat malam diguna lepas senja. Tapi dalam praktiknya, ia hampir selalu diguna sebagai ucapan selamat tinggal pada waktu malam. Selamat tinggal? Ya, atau ucapan sebelum seseorang tu nak tidur. Dia ada rasa macam penamat. Saya teringat ada satu kawan ekspatriat saya, dia datang rumah saya untuk majlis raya pukul 8 malam. Okey. Dia masuk je, dengan cerianya dia sapu semua orang, selamat malam. Saya boleh bayangkan muka dia keliru masa tu. Jadi, kalau anda baru sampai ke satu majlis makan malam, jangan cakap selamat malam Jangan sekali-kali. Nanti semua orang fikir anda singgah sekejap je. Jadi, apa patut kita cakap? Balik guna selamat petang ke walaupun dah gelap? Boleh. Selamat petang tu masih diterima. Atau nanti kita akan bincang ada ucapan lain yang lebih fleksibel. Tapi kuncinya, anggap selamat malam tu macam have a good night dalam Inggeris. Okey, faham. Ucap masa nak berpisah. Betul. Dan fleksibiliti perkataan selamat ni tak berhenti kat situ je. Macam selamat datang yang kita selalu nampak kat lapangan terbang. Maksudnya selamat tiba atau welcome. Tepat. Lepas tu untuk kerajaan ada selamat hari jadi atau selamat pengantin baru. Selamat jalan pun ada. Ya, selamat jalan bila seseorang tu nak mulakan perjalanan. Setiap satu tu sebenarnya satu doa. Semoga kedatangan anda selamat, semoga hari jadi anda bahagia. Ini menunjukkan yang bahasa ni memang fokus pada komuniti dan kesejahteraan bersama kan? Tadi ada sebut pasal rakan-rakan yang pendekkan ucapan macam cakap pagi je. Ini satu contoh yang baik pasal beza antara bahasa buku teks dengan cara orang betul-betul cakap. Susah ni untuk orang baru. Sememangnya, inilah yang kita panggil dua wajah bahasa Melayu. Satu formal, satu lagi tak formal atau bahasa pasar. Nak berbunyi natural, kena pandai guna dua-dua ni. Contoh paling klasik, tanya khabar. Apa khabar? Ya, secara rasmi, apa khabar? Maksud literal dia, apa berita? Dan jawapannya nasib baik boleh guna dalam semua situasi. Khabar baik atau pendekkan lagi jadi baik je. Betul. Tapi perbezaan formal dengan tak formal ni bukan setakat pendekkan perkataan. Oh, ya ke? Ya. Dia lebih dalam lagi. Melibatkan sebutan, pilihan perkataan. Contohnya, sebutan selamat. Kalau formal, kita sebut setiap suku kata. Selamat. Jelas. Tapi dalam cakap harian, dia jadi laju. Bunyi macam selamat. Selamat, okey. Satu lagi beza paling besar, perkataan untuk tidak. Rasminya, tidak.
Tapi saya jamin, 99% perbualan harian, semua orang guna tak. Oh, kalau guna tidak masa sembang santai. Bunyi dia akan jadi kaku sikit, macam tengah baca berita. Dan jangan lupa pengaruh Inggeris. Sumber kita pun ada sebut guna hi atau hello tu biasa sangat kan? Sangat biasa. Dah jadi sebahagian dari perbualan, lagi-lagi kat Belanda dan dengan orang muda. Tak ada siapa akan pandang pelik. Itu menunjukkan bahasa ni sentiasa hidup dan berubah. Betul. Fenomena code switching atau campur kod pun sangat biasa. Mungkin dengar ayat macam, "Jom we go makan," atau "You tolong I boleh?" Saya selalu dengar tu. Ia bukan bahasa yang salah. Ia cerminan realiti masyarakat kita. Kejap. Ini satu benda yang sangat menarik. Ada setengah ucapan tak formal ni, tujuan dia bukan nak dapat maklumat, tapi lebih kepada isyarat sosial. Saya rasa saya tahu nak cakap pasal apa. Pasal makanan kan? Tepat sekali. Soalan, dah makan? Secara literal, sudah makan. Bagi orang luar, soalan ni mesti pelik. Dia nak ajak saya makan ke? Dia risau saya lapar ke? Boleh tanya pukul 10 pagi, 3 petang, 9 malam. Apa sebenarnya ni? Ini contoh terbaik macam mana ucapan dalam bahasa Melayu ni sebenarnya pasal bina hubungan, bukan tukar data. Dah makan tu cara lain untuk tanya apa khabar. Oh. Dalam budaya kita, makanan tu simbol kasih sayang, simbol keprihatinan. Jadi, bila orang tanya anda dah makan ke belum, dia sebenarnya tengah periksa keadaan anda secara umum. Jadi jawapan kita sudah atau belum tu tak penting sangatlah. Tak penting sangat. Tindakan bertanya tu sendiri yang satu isyarat kemesraan. Macam satu kata laluan sosial lah, ya. Dan nampaknya benda ni bukan pasal makanan je. Ada contoh lain pasal tanya soalan yang jawapannya dah jelas. Kalau saya nampak jiran tengah siram pokok, adakah normal untuk saya tegur, tengah siram pokok ke? Bukankah tu pelik? Mungkin dalam budaya barat, ya, bunyi dia macam tak perlu atau sarkastik. Tapi kat Malaysia, ini satu bentuk berbasa-basi. Berbasa-basi? Ya. Cara yang sopan untuk mula bercakap. Anda bukan cari maklumat. Anda tengah akui kehadiran dia, tunjuk keramahan dan buka pintu untuk borak lebih lanjut. Jadi macam, "Hey, saya nampak awak, jom sembang." Tepat. Ia pasal kukuhkan ikatan komuniti, walaupun dengan interaksi yang kecil. Konsep keprihatinan dan hormat ni nampaknya sangat mendalam. Dan saya rasa banyak daripadanya datang dari pengaruh Islam dalam budaya Melayu. Tidak syak lagi. Yang paling ketara sekali, ucapan yang paling umum. Assalamualaikum. Ucapan ni yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu, ia lebih daripada sekadar hello. Ia satu doa. Betul. Setiap kali orang ucapkan tu, dia tengah doakan keselamatan dan kesejahteraan untuk anda. Dan jawapan yang betul, Waalaikumsalam, melengkapkan doa tu. Apa yang menarik bagi saya ialah betapa serbagunanya ucapan ni. Tak kira masa, tak kira tahap formaliti, mesyuarat rasmi ke, jumpa kawan kat kedai ke. Sentiasa sesuai. Kenapa ya? Sebab ia melangkaui konvensyen sosial biasa. Ia ungkapan teras niat baik. Bila anda faham benda ni, anda akan dapat gambaran mendalam tentang nilai masyarakat. Dan ini membawa kita kepada etika sapaan yang lebih luas kan? Macam hormat pada orang tua. Ya. Di Malaysia, hormat pada usia tu sangat penting. Adabnya, orang muda yang patut mulakan sapaan pada orang yang lebih tua dulu. Penggunaan gelaran pun penting. Encik untuk lelaki, puan untuk wanita yang dah kahwin. Betul. Tanda hormat asas. Dan cakap pasal hormat, kita tak boleh lupa aspek fizikal, iaitu cara bersalaman atau salam. Yang ni pun unik. Cara orang Melayu bersalam ni nampak lebih lembut, lepas tu ada isyarat tangan ke dada. Itu pemerhatian yang baik. Jabat tangan Melayu atau salam ni memang bukan pasal genggaman kuat. Ia sentuhan lembut. Lepas tangan dilepaskan, kita akan bawa tangan kanan ke dada. Apa simboliknya tu? Isyarat tu seolah-olah cakap, saya sambut awak dengan ikhlas dari hati saya. Oh, indahnya. Tapi ada satu lagi nuansa penting, terutamanya pasal jantina. Anda kena tahu yang setengah orang Islam yang lebih menjaga mungkin akan elak sentuhan fizikal dengan jantina berlainan yang bukan mahram. Okey, jadi dalam situasi macam tu, apa patut kita buat supaya tak jadi janggal? Cara terbaik, perhatikan dulu. Kalau anda seorang lelaki nak salam seorang wanita Muslim, tunggu dia hulurkan tangan dulu atau tak? Kalau dia tak hulur? Cara paling sopan, anda cuma letakkan tangan kanan anda di dada, tunduk sikit sambil senyam. Isyarat tu dah difahami sebagai tanda hormat dan salam.
Tak perlu sentuhan fizikal. Ya, ia tentang hormat ruang peribadi masing-masing. Okey, kita dah banyak cakap pasal cara mulakan interaksi. Macam mana pula nak tamatkan? Cara ucap selamat tinggal pun ada logik yang menarik kan? Masih guna perkataan selamat. Ya, macam imej cermin. Anda doakan keselamatan orang tu, tapi ikut keadaan dia masa berpisah. Sama ada dia yang pergi atau dia yang tinggal. Okey, jadi kalau saya yang nak beredar dari rumah kawan, saya akan cakap selamat tinggal kepada dia? Betul, tinggal tu maksudnya untuk kekal. Anda doakan semoga selamat semasa tinggal di sini. Dan kawan saya yang tinggal tu pula akan balas dengan selamat jalan. Jalan tu maksudnya perjalanan. Tepat. Dia pula doakan semoga perjalanan awak selamat. Sangat logik dan penuh empati sistem ni. Iya, memang tunjukkan budaya yang prihatin. Tapi dalam suasana santai, orang guna lagi ke frasa ni. Bunyi macam formal sikit. Boleh jadi agak formal. Yang jauh lebih biasa dan santai anda akan dengar ialah, jumpa lagi. Jumpa lagi.